Jangan makan apple yang mungkin lebih beracun daripada apa yang kamu sangkakan. Biar saya cerita kenapa buah ini sebenarnya antara yang paling toksik dan paling kotor di dapur anda. Setiap tahun, apple sering berada di kedudukan teratas dalam senarai Dirty Dozen, senarai buah dan sayur dengan paling banyak sisa racun perosak. Menurut kajian, apple secara konsisten dikesan mengandungi lebih 40 jenis racun perosak walaupun selepas dicuci. Tapi bukan setakat racun perosak, ada juga racun rumpai, kulat dan akhirnya boleh menjejaskan kesihatan secara serius. Betul kan ni doktor? Biar saya jelaskan. Apple disembur dengan bahan kimia secara berlebihan, kemudian disalut dengan lilin sintetik supaya nampak segar. Lilin atau wax itu sebenarnya perangkap toksin di dalam kulit. Bahagian paling menakutkan adalah lilin ini mengunci racun perosak di bawah permukaannya. Air saja langsung tak cukup untuk hilangkan bahan kimia ini. Apple yang diimport boleh disimpan dalam bilik sejuk selama 10 hingga 12 bulan sebelum sampai ke tangan pengguna. Malah ada lapisan lilin yang dibuat daripada petroleum atau serangga dipanggil shellac. Jadi anda bukan sekadar gigit buah, anda juga sedang makan sisa bahan kimia yang boleh merosakkan sistem penghadaman, mengganggu hormon dan membebankan hati. Kesan ini bukan serta-merta, tapi boleh jadi serius dalam jangka masa panjang. Jadi biar saya kongsikan beberapa langkah mudah untuk anda bersihkan apple dengan betul. Ini yang anda boleh buat. Pertama, rendam apple dalam air bercampur baking soda selama 15 minit. Ini terbukti lebih berkesan membuang racun perosak berbanding dengan air biasa. Kedua, gunakan campuran cuka dan garam untuk membantu pecahkan lapisan lilin. Nombor 3, beli apple organik atau tempatan jika boleh. Nombor 4, kupas kulit apple jika anda tak pasti sumbernya. Lebih baik hilang sedikit serat atau fiber daripada makan bahan kimia dan lilin sintetik. Sebab itulah, walaupun apple nampak tak bersalah, ia tetap boleh jadi bahaya kalau tak dibersihkan dengan cara yang betul. Ikuti saya untuk info kesihatan terbaru.